Nombor siri dia 0046. Special ni nombor Valentino Rossi. Bertemu lagi kita dalam channel Full Throttle Malaysia. Okey, kita bercerita mengenai persaingan kapcai di Malaysia antara Suzuki dan Yamaha lah khasnya. Okey, jika sebelum ni kita bercerita pasal kapcai dari Suzuki iaitu RGV 120, dan selepas Suzuki mengeluarkan RGV 120 tu, Yamaha tak menunggu lama untuk mengeluarkan satu lagi kapcai yang saya rasa kita boleh panggil checkmate untuk kategori kapcai ni. Inilah dia, Yamaha 125Z. Okey, Yamaha 125Z ni dikeluarkan pada tahun 98 dengan 6 kelajuan. Gear dia gear sungkit lah macam RZ tu, sama macam RGV sebelum ni. Kalau kita tengok dari segi reka bentuk 125Z ni, dia bentuk dia agak sporty, aerodinamik dan seksi lah berbanding dengan Suzuki RGV yang kita cerita sebelum ni. Dengan disc brake belakang, walaupun selepas itu Suzuki mengeluarkan model RGX yang sama ada disc brake belakang, tapi bentuk Suzuki Yamaha 125Z ni, atau kita lebih ke 125Pi ni, dia lebih ke depan, kena dengan logo dia semakin di depan. Dan lagi satu ciri-ciri tambahan yang ada pada 125Z ni adalah sistem catalyzer yang katanya boleh mengurangkan karbon untuk alam sekitar, sama macam RZ catalyzer itulah. Tapi sejauh mana keberkesanan, tapi tetap tidak melepasi piawaian Euro 5 untuk alam sekitar. Model 125Z ini adalah antara model yang paling lambat diberhentikan operasinya, bersama-sama dengan model NAS Dynamic 120. Okey, sehingga tahun 2017 dia masih ada lagi keluaran, dan yang istimewanya ada satu keluaran khas limited edition 5,000 unit Movistar GP Edition yang dikeluarkan sebanyak 5,000 unit sahaja. Okey, istimewanya model GP Movistar Special Edition ni, dia didatangkan dengan nombor siri seperti ini. Mari kita tengok. Tengok, ni dia. Ni dia nombor siri dia. 0046. Special ni nombor Valentino Rossi. Okey, bersama sijil dan plug untuk menjadikan dia lebih something istimewa. Dan nombor siri 1 hingga 5,000 tu adalah untuk keluaran, tapi sebenarnya nombor 1 dan nombor 46 ni tak dikeluarkan pun. Nombor siri dari 0001 sehingga 5,000 tu, dua nombor 0001 dan nombor siri 0046 tidak dikeluarkan. Bukan maksudnya tak dikeluarkan, tidak dibuat untuk jualan, dan ia disimpan di Museum Hong Leong Yamaha untuk tatapan. Tapi kenapa nombor dia dapat 46? Okey, sebenarnya ini bukanlah yang asal Movistar punya edition. Ini adalah dari model convert, tapi motor ni adalah motor keluaran 2017. Cuma dia bukanlah dari kelompok special edition tu. Itulah istimewanya 125Z ni. Sehingga 2017 itu adalah tahun last pengeluaran sebelum dihentikan sepenuhnya, dan kapcai ini masih menjadi idaman, dan kepada peminat-peminat Yamaha terutamanya RX, dia mesti ada satu 125 untuk disimpan. Dan selain itu juga
seperti model RGV 120. Model ni adalah menjadi buruan kolektor Vietnam, dan mencecah harga puluhan ribu ringgit, lagi kalau dengan keadaan yang sempurna, condition yang baik, dan lagi-lagi kalau NOS unregister tu lagi tinggilah. Okey, itu saja untuk kali ini. Next time kita akan bercerita tentang kapcai yang legend di Malaysia. Okey, jumpa lagi.